Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni Cik Mes nak tunjukkan soalan indices tingkatan 3. Okey, walaupun ni kita soalan 2, tapi kita still boleh guna kalkulator, tapi ingat kena buat jalan kerja. Okey, jom kita tengok. Dekat sini dia minta permudahkan 5 kuasa N darab 5 kuasa 4 darab 625 kuasa 2. So, 625 ni dia bukan dalam base 5 kan? Jadi macam mana kita nak tahu dia 5 kuasa berapa? Kita akan tekan 625 sama dengan shift factor. Dekat sini factor, dia akan bagi 5 kuasa 4. So, kita dah tahu 625 itu adalah 5 kuasa 4. So, kita akan salin balik soalan dia. 5N darab 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 4 kuasa darab dengan 2. Okey, so kita selesaikan 5N darab 5, 4 darab 5. 4 darab 2 berapa? 8. So, kita akan dapat berapa? 5N tambah 4 tambah 8. So, berapa jawapan dia? Adalah 5N tambah 12. Simple. Bye, jumpa lagi.